permulaan tuan-puan. Saya tak kenal pun public gold, emas. Sebab apa saya beranggapan tuan-puan, emas ni hanya perempuan je simpan. Saya lelaki nak buat apa? Simpan, betul tak? Itu permulaan bagi saya. Tapi satu hari tuan-puan, hari Sabtu yang hening lah. Sebab biasanya hari Sabtu tu saya berehat dengan wife saya. Sebab apa? Anak-anak semua dah besar. Sebab saya otai kan. Dah 50 lebih kan. Lepas tu saya tengah minum tuan-puan, kawan saya call. Beritahu, Man, ada simpanan emas tak? Saya kata, simpan emas perempuan ke lelaki mana ada simpan? Itu bila diberitahu, simpan emas ni adalah Goldbar Dardina Syarikat Public Gold. Bila saya dengar public gold, dan saya pun explore apa public gold, dan saya call balik. Bagus buat simpan emas ni. Cakap macam mana nak buat simpan emas? So dia beritahu kontak Cikgu Ridwan. So bila saya kontak Cikgu Ridwan beritahu nak buat simpan emas ni mudah sangat. Buka akaun emas dah boleh bermula buat simpan emas. Saya tahu mudah je buat simpan emas ni. Saya tahu beli emas dekat kedai emas tu kena bayar, betul tak? Kalau 1 gram sekarang ni dekat 600, kena cash 600. Saya tak boleh simpan sikit-sikit. Saya kata, okey, 100 pun boleh Cik Azman. So saya bermula buat simpanan emas dengan RM100 saja. Okey. Lepas tu Cikgu Ridwan ni yang bagus ni, leader saya ni, dia follow up selalu. Cik Azman, sekarang simpanan Cik Azman, saya ingat masih 100 lagi. Tak apa, Cik Azman minggu depan ada karnival kaya dengan emas, dekat sini. Cik Azman datang. So saya pun bawa isteri saya, dan juga memang exactly saya duduk kat sini. Dekat barisan Tuan Syarif Jamil ni kat belakang ni, dengan isteri saya dan juga Puan Reha dengan anak dia. Itu sebab saya tak ada circle lagi. Saya kerja sebelah-sebelah, saya pun tak kenal Puan Reha. Kan? Lepas tu bila dengar, antara salah satunya adalah Meja Sakinah dan juga Cikgu Ridwan. Kemudian dia cerita pasal simpanan emas ni, cakap terbaik. Saya cakap terbaik. Saya nak dengar apa dia simpan emas ni. Dan juga boleh buat bisnes melalui public gold. Saya cakap caranya mudah, cerita je. So cakap saya visit dalam rumah, senang dia buat bisnes public gold. Cerita je, apa susah? Kan, betul tak? Saya cerita je. Dan juga orang buat simpanan emas ni, kemudian kita pun dapat insentif. So saya pun balik tak boleh tidur juga kan. Senang sangat buat simpan emas ni kan. Lepas tu boleh menjana pendapatan. So saya tak ada tunggu lama. Saya kontak Cikgu Ridwan. Kemudian saya pun terus jadi dealer aktif public gold. Punca dia buat decision adalah di sini. Dan apa yang bagusnya, saya bukan sekadar jadi dealer, tetapi saya betul-betul buat simpanan emas. Bayang tuan-puan, saya kerja dekat 30 tahun dah tuan-puan. Simpanan, malu saya nak cakap dalam bank ke apa kan. Sebab bila saya simpan, duit habis. Tak tahu mana pergi tuan-puan. Kerja dekat 30 tahun, duit hilang dia. Bukan ada apa, sendiri korek, betul tak? Tapi bila saya buat simpan emas ni, sesuatu macam aura dia lain macam tuan-puan. So apabila saya simpan, tak bertambah ni, saya tambah lagi. Sampai satu hari tuan-puan, 5 kali tambah 10 gram tuan-puan. Saya kata, boleh pula saya buat simpanan emas. Tapi bermulanya tuan-puan, bila saya yakin dengan simpan emas tuan-puan, pada ketika itu RM400. Kemudian bila saya yakin dengan simpan emas ni, saya pun bercerita kepada semua orang yang saya jumpa. Cakap, bila saya cerita, ada yang nak, ada yang tak nak, betul tak? Lebih-lebih circle kita. Yang paling dekat circle kita, keluarga sebagainya, kebanyakan ada yang tak menyokong, betul tak? Tapi kita, sebagai saya tak kisah. Saya just cerita je. Cerita, cukup 20 bulan, duit masuk. So saya bermula keyakinan saya dengan public gold ni tuan-puan, disebabkan oleh circle dan juga leader-leader. So ada training dan sebagainya. So saya sebenarnya tak ada ilmu pasal business emas, tak ada. Tapi bila saya join dengan public gold ni, setiap minggu saya belajar sebab apa nak dapat ilmu. Betul tak kawan? Kita dulu sekolah tak pandai, betul tak? Tapi lama kelamaan bila kita belajar, kita dapat top up ilmu kita. Alhamdulillah tuan-puan, saya rasa happy sangat.
salah satu saya nak buat bisnes public goal tuan-tuan sebab isteri saya tidak bekerja. Kalau saya meninggal dunia tuan-tuan, apa yang saya boleh tinggalkan dengan isteri saya? Tapi dengan bisnes public goal tuan-tuan yang hebat tuan-tuan, bisnes boleh diwarisi. Macam Tuan Abdul Rahman tu dah. So saya nampak dari segi tu hebatnya public goal ni, bukan dari segi kita punya kewangan kita sebagainya, tetapi boleh diwarisi. Alhamdulillah tuan-tuan, apa yang saya dapat hari ini tuan-tuan, bayangkan dalam setahun lebih saya dah boleh dapat PJLS Budapest kan. Tapi diam tak diam tuan-tuan, boleh menjana lebih pada 5,000 sebulan dalam masa setahun lebih. Itu yang saya cakap terbaiknya. Buat bisnes public goal ni tak ada susah. Kalau orang tanya saya, macam mana yang buat public goal? Senang saja. Saya suruh je motor, senang saja. Senang kau cerita dia, apa nak susah, betul tak? Sampai orang cakap, oh saudagar emas dah datang. Hilang saya punya kerja hakiki kan. Sampai cakap, wah saudagar emas. Tak apalah, saudagar emas pun hebat, betul tak? Sebab apa? Yang paling penting kita teruskan apa yang kita minat. Sebab minat tu datang kemudian, bukan sekarang. Tapi bila kita dah start, minat tu datang kemudian, dan juga kita berterusan tak berhenti. InsyaAllah tuan-tuan, itu saja penyampaian saya. Minta maaf ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.